Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengguna Find X Pro mesin ni kita jual dengan harga promosi sekarang ni 800.5. Okey, yang dia punya ciri kalau ikutkan kotak dia memang ada untuk beach Cuma kena faham lah untuk spek mesin ni dia single frekuensi 15 kHz. Okey. Single frekuensi 15 kHz. Biasanya kalau untuk mesin yang single frekuensi untuk pantai basah. So sekarang ni saya dekat pantai lah. So untuk pantai basah, biasanya kalau kawasan air memang dia takkan dapat perfect macam mesin fully waterproof lah kan. Fully waterproof yang multi frekuensi. Okay, apa yang kita boleh buat untuk kawasan pantai, biasanya kita kena pastikan air surut lah baru kita main. Contoh kalau memang kita nak main dalam air, pergi waktu air surut. Jangan main dalam air masin waktu air pasang lah. So kadar gangguan dia tu lagi tinggi kalau untuk mesin single frekuensi. Okay, untuk kurangkan dia punya gangguan untuk mesin yang single frekuensi ni, biasanya kita akan rendahkan dia punya sensitivity. Okay, untuk mesin Find X Pro ni dia ada sensitivity kat sini kan. Okay, kita boleh rendahkan dia. Cuma kalau kita rendahkan sensitivity untuk kurangkan gangguan, so kita akan rugi daripada segi kedalaman lah. Okay, tu satu. Keduanya, untuk pasir kering okey, tak ada masalah. Kita boleh pergi je pilih dekat sini contoh untuk pergi yang mesin ni kan. Kalau kita nak pindah, kita pergi tolak je dekat menu ni. Okey. Tolak kat menu ni. So kalau sensitivity full dekat pantai bas kering tak ada masalah Maksudnya kalau kita swing memang nothing lah, tak ada gangguan apa-apa. Okey kan, tak ada masalah apa-apa. Okey, cuma untuk pasir basah. Okey, untuk pasir basah, contoh kalau mesin ni, mesin Find X Pro ni, kita boleh cuba onkan dia dalam air. Untuk mesin ni kita jangan on dulu kan. Kita cara test dia. Kalau kita main kat gigi air macam ni kan. So ni untuk pantai. Untuk pantai, kalau gigi air macam ni, saya try on Okey, kita letak coil ni, kita letak dekat pasir pantai macam ni, baru kita on dia. Okey, baru kita on. And then kita tengok dia punya reaksi. Okey, sekarang ni beach mode full sensitivity. Okay. So kalau mesin yang ni kita pilih, yang ni dia akan automatic. Okay, sekejap Yang ini kalau ikutkan dia start daripada item nombor 12. Okay, sekejap item nombor 12. Sekejap saya try ubah sekejap. Okay, untuk mesin ni, okay, by default untuk mesin ni memang dia akan block daripada nombor yang sini lah. Okay, by default dia akan start daripada 12 ni. By default untuk besi, untuk pantai ni kalau ikutkan dia dah off. Okay, dia dah off. Okay, cuma kalau saya pakai full sensitivity, saya swing dekat pantai yang tepi gigi air lah, gigi air. Okay, so gigi air kalau ikutkan memang dia tak ada gangguan Nampak tak? Okay, ni gigi air. Pasir basah, gigi air. Cuma mesin murah ni, untuk mesin, sebab yelah mesin ni dia ada spek murah 800.5 sampai yang ke mahal. Maksudnya daripada segi sensitivity ni, kalau untuk Find X Pro ni dia bagi 5 step. So kalau untuk yang you nak beli yang mesin lebih mahal, sensitivity dia lebih tinggi lah dan harga dia lebih mahal. Tu je lah beza dia. So untuk basic yang saya jual ni, sensitivity dia memang rendah sedikit lah. Maksudnya daya keupayaan dia untuk mengesan tu tak berapa dalam. Jadi coil tu bila kita swing kan, okay, bila kita swing tu kita jangan angkat tinggi sangat. So biarlah dia dekat pasir tu, dan kita angkat sedikit je lah. Dan swing dia tak boleh terlalu kuat sangat lah. Maksudnya swing dia dalam keadaan tenang-tenang. Kalau tengok ni pasir basah, memang okey lah, tak ada gangguan. Tapi kalau kita ketuk-ketuk kat sini, memang dia akan ada gangguan lah. Normal, sebab saya pun pakai full sensitivity.
sensitivity saya penuh. Kalau saya rendahkan sikit sensitivity, contoh. Okey, katalah saya rendahkan. So still dia akan senyap juga. Cuma daya untuk mengesan dia akan jadi berkurang. Contoh, saya bagi full kat sini. Okey, ni air masin. So kalau kita main dekat air, sebab mesin ni full waterproof Kalau contoh full waterproof maksudnya biar lagi campak. So dia tak ada masalah apa-apa. Memang dia full waterproof, 100% sekali air. So warranty dia 2 tahun. Kalau dia problem, kita akan claim warranty. So bila full waterproof ni, maksudnya mesin ni boleh masuk dalam air, boleh rendam dalam air. So dia takkan ada masalah. Nampak dia masih hidup Yang penting cover belakang ni tutup dengan elok ni. Ni dia punya belakang ni. Bila kita pakai belakang ni memang dalam kita tight dengan betul. Yang ini tak kisah kalau kita tak tutup pun tak ada masalah. Cuma kita tutup untuk elakkan habuk masuk. So mesin ni fully waterproof So kita rendam dalam air, still tak ada masalah. Tu pertama, salah satu kelebihan dia murah. Promosi 800.5. Dia full waterproof. So air masin kita rendam tak ada masalah. Still mesin masih hidup Cuma dia sekarang ni kalau ada customer yang memang main untuk air masin, kita kena control sikit sensitivity dia pertama. Kedua, cuba on dalam keadaan dalam air lah kalau nak main dalam air. Tapi memang biasanya orang akan tunggu air surut waktu contoh macam hari biasa ni ada ramai orang, kita tunggu air surut. Bila kita tunggu air surut maksudnya kita main tu dalam keadaan air kering Kalau nak main juga dalam keadaan air basah macam gigi ni, mesin memang akan ada gangguan bila single frekuensi memang dia akan ada gangguan. Cuma bila kita swing, memang kita takkan dapat betul-betul senyap. No, takkan. Memang takkan dapat. Kalau kita langgar air macam ni, dia akan naik. ID memang akan naik. Cuma dia naik tu, dia kalau dia kena item, dia akan bunyi lebih jelas lah. Maksudnya macam ni dia akan bunyi. Sebab dia memang ID dia akan naik pasal bila dia kena air. Itu memang mesin single frekuensi memang macam tu. Tapi kalau dia kena item, contoh saya baling satu item saya letak satu item je sambil item. Okey, contoh saya letak duit ni saya baling dekat tanah ni. So dalam keadaan dia terganggu tadi, bila dia kena item, nampak? Dia bunyi dia lebih jelas. Berbanding dengan bila kita goyang kosong ni, sana dia ada gangguan tapi dia tak akan, nombor tu akan naik. Memang gangguan tu kita tak boleh nak elakkan. Tapi bila dia langgar item, pasal nak dia bunyi dia lain sikit. Dia lebih jelas. Okey. Jadi mesin ni memang boleh, tak ada masalah untuk main pantai. Cumanya bagi orang-orang yang baru, macam orang yang memang baru nak belajar, first time, memang ID ni memang takkan dapat senyap lah, senang kata. Apa-apa mesin pun dengan air masin dia akan ada juga gangguan. Cuma beza dia bila dia kena barang, memang dia lebih jelas bunyi tu. Kalau you hayun kat pantai contoh kalau you hayun kat pantai macam ni macam ni senyap lah, mesin senyap, nampak? Dia tak ada naik. Tapi kalau kena air, contoh kalau you main dalam air, nampak? ID dia memang akan naik. Yang tu abaikan lah, skip je, abaikan sebab kalau dia kena item, memang dia akan bunyi dengan lebih jelas. Macam tu lah. Okay. So untuk pengguna-pengguna mesin single frekuensi, memang masalah sedikit gangguan dekat air tu memang normal. Bukan brand Nokta je, semua brand akan ada masalah yang sama. Cuma yang ini dia lebih perfect lah berbanding mesin China lagi teruk. Nokta ni kira memang pada saya perfect lah. Dengan harga yang macam ni, you dapat satu mesin yang full waterproof satu mesin yang full waterproof, warranty 2 tahun, free gift pun banyak. Pantai boleh main. Maksudnya kalau nak menyelam air terjun pun boleh. Nak buat menyelam air masin pun boleh. Cuma kena biasakan diri, nombor ID dia tu, dia mungkin akan naik lah kalau kita pakai full sensitivity. Kalau kita tak nak pakai full sensitivity, kita rendahkan sensitivity ni, maksudnya dia mungkin akan lebih senyap. Tapi you rugi dari segi kedalaman. So pakai je full sensitivity, tak apa. Swing je.
swing saja. Cuma dia akan macam dia ada barang ni kan. Dia lebih jelas lah. Kalau dia tak ada barang, contoh ni pasir kering kan. Pasir kering dia senyap lah, steady lah. Tu je saya nak tunjukkan kepada pengguna-pengguna mesin Mota Find X macam ni. Kejap je duit tu dah hilang dia dah tenggelam. Duit tu tadi yang kita letak tu dia dah tenggelam. So kita pakai sini. Okey, contoh barang yang sama. Saya baling dekat tanah kan. Contoh kan. So bila kita swing dekat pasir pantai ni. So jangan angkat tinggi sangat, angkat sikit je. Mesin ni auto, kita tak perlu buat apa pun. Saya on, saya select, saya terus jalan. Saya tak perlu nak ground balance ke tak. Sebab mesin ni memang dibuat untuk beginner. So kalau kita swing contoh kan. So kalau langgar barang, nampak? Bunyi dia lebih jelas. Nampak? Ini ada barang nanti duit 5% ni. Okay, cuma dari segi dia punya volume. Okay, volume dia mungkin tak berapa kuat. Maksudnya tak berapa loud lah. Kalau kita pakai kat pantai, dia akan mungkin ada gangguan daripada ombak, daripada angin kan. Boleh pakai headphone ataupun boleh terus upgrade kepada waterproof headphone. Okay, waterproof headphone terus pasang kat sini. So dengar kat telinga dengan lebih jelas. Jadi masalah volume kurang kuat tu boleh diatasi dengan cara pakai headphone. Takkanlah kita beli mesin yang harga murah tapi nak 100% performance, speaker kuat, sensitivity tinggi, memang takkan ada lah. So saya bawa masuk dalam Malaysia satu mesin yang murah. Memang tak ada brand lain yang berani jual dengan harga murah macam ni, free gift banyak, warranty 2 tahun. Memang takkan, you cari memang takkan ada. So kita jual, pada saya perfect. Cuma bagi orang-orang yang baru pakai, kena biasa kan, kena kerap. Tak semestinya kalau main 5 jam tu tak dapat apa-apa tu, orang kata jangan putus asa. Yang penting memang kena teruskan berusaha. So dia mesin apa-apa mesin pun dia akan ada gangguan sedikit kan. Macam ni saya pakai full sensitivity Pasir pantai, ni pantai nampak ni. Ni memang pantai. Full sensitivity. Kalau setakat pasir-pasir yang kering ni, full sensitivity okey je. Cuma dia akan ada gangguan macam ni, dia naik ni memang mineral. So abaikan je. Dia akan naik nombor kan. Macam ni kan dia terlanggar. Contoh dia terlanggar pasir ni, saya gosok-gosok kat pasir ni kan. Dia akan ada naik sebab tu gangguan mineral. Yang tu abaikan. Sebab bila kita swing, bila dia kena betul-betul langgar dekat barang, contoh dia akan bunyi dia lebih jelas. Bila bunyi tu lebih jelas, contoh kalau bunyi dia tu lebih jelas dan kita terus tekan pinpointer lah. Contoh macam ni tadi swing. Macam ni kan. Bila dah ada nombor 66, tekan pinpointer tengah ni. Tekan tengah ni kita swing. So kita akan tahu center barang tu kat mana lah. Ni. So sebagai bantuan boleh pakai pinpointer tangan. Yang tangan tu untuk dapat detail lokasi barang. Sebab kadang-kadang pun pointer bila kita pakai dekat air masin, so dia akan sentiasa bunyi lah. Alright, itu saja. So untuk mesin ni tak perlu nak setting apa-apa. On, contoh on button. Saya ulang balik untuk setting. Saya tak setting apa-apa. Nampak ni mesin ni baru keluar kotak. Tekan je mood kita nak. Kalau pantai, pastikan pilih pantai. Gambar pantai ni 1, 2, 3, 4. Okey, ni pantai. Sensitivity saya pakai full. Itu saja. Yang lain saya tak setting apa-apa. Volume, memang volume saya pakai full. And then kita terus swing. Swing jangan laju lah. Orang yang baru-baru belajar, swing tenang-tenang, ya kan. Tu je. Untuk mesin Find X Pro tak perlu setting apa-apa. On, terus jalan. Alright, itu saja. Kalau ada masalah boleh call saya Hairul 012 630 7782. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.